Nanti besok mungkin tempat lain. Masa boleh jadi so dekat kampung punya juga kan. Macam tu lah maksud saya. Itu memang tak ada lagi. Memang belum ada. Kadang-kadang saya bagus. Saya rasa boleh jadi dia memang jenis yang nak pergi. Kami pergi skor lah saja. Saya pun nak tengok. Selepas makan, minum dan berbual-bual, kita akan teruskan perjalanan kawan-kawan. Kita nak bawa orang bertiga ni ke Pasar Manda. Jom. Jalan kaki mana? Tak, kita naik motor. Oh, naik motor. Kita naik ojek. Nanti termain 5,000 seorang kan? 5,000. Daripada Sembuang ni ke Pasar Manda lumayan jauh juga kawan-kawan. Kita naik ojek, tak terlap lah, kita tak larat kalau berjalan kaki kawan-kawan. Adalah dalam 10 atau 15 minit dengan harga sekarang, harga ataupun biaya ojek itu RM15,000. Okey kawan-kawan, sekarang kita dah tiba di Pasar Manda dan ya, sebenarnya sejak di Pelabuhan Sembuang ataupun JT di Sembuang tadi dah mula terasa vibes ataupun suasana yang menghimbau kenangan masa silam. Daripada pangkalan ojek tadi kita beranjak ke toko sembako Wanti. Kita beli barang-barang keperluan dapur dan kita cuba tanya dengan Bang Haji Razali ni apa kesan yang dia rasakan setibanya dia di kampung kita ni.